Kadang-kadang plan memang takkan jadi ikut apa yang kita bayangkan. Punyalah kita dah susun cantik, tapi siapalah kita nak menidakkan keadaan kan? Partner asal aku tak dapat nak bagi komitmen atas masalah kesihatan dan dia terpaksa berehat. So program aku ni tertangguh jugalah, hampir terbatal. Aku tak naklah jadikan semua benda yang terjadi ni sebagai alasan untuk aku berhenti. Dan aku buat satu keputusan baru. Ini Akmal, rakan sekerja aku. Dia tak sadar bukanlah seorang atlet. Dia cuma lelaki biasa, sama macam aku. Cuma bezanya dia ni kurus je lah. Kami ada kelebihan berbeza. Macam Akmal ni, dia lebih fit buat senaman kardiovaskular macam berlari, futsal, bola sepak. Dan aku lebih terbiasa dengan gym dan zumba. Sebenar-benarnya aku nak tahulah apa sebab Akmal join program ni. Sebenarnya Cuan, saya bulan 7 tahun ni adalah masuk satu event larian. Yelah, bila saya join ni, saya buatlah research juga pasal larian ni apa semua. Sebenarnya nak lari ni pun kita kena ada strength training juga. Betul. So sambil saya buat strength training, boleh juga saya improve form larian saya. Saya nampak program ni lebih ke arah fitness yang boleh bantu saya, tu yang saya rasa bolehlah join. So kita target sampai sebelum puasa ni, kalau macam Acu, pada episod awal Acu bagi tahu Acu nak improve Acu punya fitness condition dan juga cardiovascular punya condition. Target Acu untuk kita punya episod-episod yang akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini Akmal akan bawa saya lari. Ini adalah saya sebelum lari tak tahu berapa kilo. First kilo, belum first kilo, baru first 10 langkah. Mana kita try 4 km Ui, first time turun 4 Baik dong mal. Boleh. Kita try 4 km, kita tengok macam mana. Okay guys. Settle 1 km 9 minit lebih. Come on. Boleh lagi. 1 kilo lagi, 1 kilo lagi. Okay. Pak member punya santai. Siap boleh buat JJ. Kilometer kedua 917. Kalau ikutkan hati nak je berhenti kat sini. Tapi sebabkan member bagi semangat kan. Come on, satu lagi. Tak masalah daripada first kilo di satu dia. Kilometer ketiga cundang guys. Tak apa, ni traffic light merah, kita stop dulu. Okay. Dia rehat dulu, slowkan pace dulu. So kita start balik slow. Okay, kita try. Baik Domal. Sikit lagi. Berapa lagi Cuk? Berapa lagi? 400 meter lagi. 400 meter lagi, sikit je Cuk. Tinggal 100 meter lagi. Let's go. Okay. Hari ni 4 kilometer pertama kami. Kalau ikutkan planning asal buat 1 kilo nak try. Tapi budak belakang ni dia lenjan sampai 4. Kita awal-awal kita nak besarkan enjin kita ni dulu. Saya boot besar, storage besar, enjin je tak besar. Enjin kecil nak bawa badan besar, penat Sebab tu kita kena polish balik. Baik. Okay, untuk episod pertama ni kita akan buat satu workout yang sangat basic. Kita buat 3 workout utama 3+1, di mana saya akan bawa Akmal. Macam Akmal dia dah bawa saya lari, saya akan bawa dia untuk 3 workout. Basic workout lah Basic workout je. Okay, boleh. so hari ni kita akan buat squatting, push up, high knee dan juga plank. Okay. First aku nak tengok dulu Akmal buat squat macam mana. Okay, basic saya buat Alright. Untuk Akmal punya workout yang lain okey. Cuma untuk starting pastikan kaki selari dengan bahu. Okay. Saya try yang bahu ni Okay. Alright. Nice one. Macam Acu suka buka luas sikit supaya Acu boleh tolak glutes ke bawah lagi. Dia lagi ke belakang. Ya betul. Lagi satu kaki jangan jengkit. Dia stay ni. Ya betul. Jangan macam ni. Alright, kita buat 10. 10. Dengan kiraan Acu. Alright, ready? 1, 2, 3. 1 2
2. Oh. 5. Mantap. Oh, kat bawah tepuk. Saya Ya. kat atas tepuk. Okey, untuk workout kedua kita akan buat high knee. Macam biasalah, cuma tengok dulu Akmal punya high knee macam mana. And go. Dah lupa pula. Mantap. Oh, form untuk high knee dia best lah. Oh, okey lah. Okey. Oi, cantik Cantik. Oh, saya- Sebab untuk hari ni ada setengah orang, okey, tangan dah letak sini okey dah. Tapi bila pap dia tolak tangan. Oh, dia, Pap, tangan dia yang ke bawah. Tangan dia ke bawah. Ini tepuk ni. Ini tepuk ni Sebenarnya- Sepatutnya kaki yang touch tangan. Sepatutnya. Badan sama straight. Okey, ready? 1 2 go. 1 1 2 2 3 3. Last one. Jom. 15 yang terakhir. Come on. 4 5 5. Settle untuk workout yang kedua. Woi, macam ni rasa lama tak buat. Okey, sekarang kita move kepada workout yang ketiga. So, kita akan buat push up dulu. Honestly, Acu kan, saya push up ni paling fail lah, Acu. Okey, kalau push up Akmal paling fail, Acu nak tengok dulu Akmal buat macam mana. Aduh. Macam ni, Acu kan? Okey. Alright, nice. 2 3. Nice. Okey. Saya dah ketar-ketir, Acu. Tangan saya Okey. ketar-ketir. Kalau Akmal rasa macam tak kuat lagi nak buat full push up, kita ada alternatif. Kita pakai lutut, tangan masih level bahu, bukan betul-betul dekat ball lutut tau. Landing dia atas sikit. 1 up. 2 up. Saya cuba, Acu. Cuba tolak. Up. Dia bukan macam ni. Dia masih lagi satu body turun. Dia daripada lutut ke kepala. Angkat kaki, engage core. Okey, go. Yes. Dia turun, Akmal bayangkan turun macam ni. Yes. 3 lagi. Ingat engage core, Up. Lagi 3. 1. Up. Down. Last one, last 2. Up. 1 up. Last 2. Come on. Can do this. 1 2. Last one. Mantap. Nice. Cool one. Yay. Yay. Aduh, lenguh. Aduh, Okay. terasa terus. Okey, Akmal. Kalau orang biasa, orang akan buat kaki, lutut, core dengan bahu. Kalau Acu lebih suka core lah. Cheese sebab kita nak engage core lagi. Sebab mostly banyak workout kita tadi dah engage core. Untuk penutup ni kita nak bagi boost sedikit kat core. Which is kita akan buat plank. Macam biasa saya nak tengok Akmal punya plank. Saya try, Acu. Try. Okey, 1 2 3. Okey, down sikit, core up sikit. Ingat ni. Okey, kaki buka. Buka sikit lagi. Right. Okey. Ni full plank posture. Okey dah. This one full plank. Ini baru hari pertama. Kita buat yang asas dulu. Kau tengok mungkin lah tak banyak. Tapi yang paling penting kita mula. Betul tu, Acu. Yang penting kita hadir. Pandai ke tak, belakang kira. Ini bukanlah program untuk menjadi sadar. Tak adalah. Tak. Ini cuma perjalanan dua manusia biasa yang nak jadi lebih sihat dan hidup dengan lebih baik. Jadi, kami berdua kat sini bukan nak compete. Kami cuma nak saling melengkapkan kebolehan kami. Selamat datang ke Unfiltered, a fit journey. Let's go!